mulai ka. Baka kesar itu, Medoai akan ngegosipin video kala, tak kala. Dalam kala tak kena kala tu, kami dua akan nanya ngepangan diri lah. Bisi 10 itu soalan. 5 hari aku. Dan 5 hari aku. So, siapa dulu antara tu? Mainnya, nama tanya. Gunting batu kain. Betul. Tuh, 2, 3. Gunting batu kain. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kita teruskan kau videonya. Oke, soalan ke terubah ya nya. Kalau tak kendak nuan makai utai kudah labuah belantai to ke ari meja. Kemaya? Lemai tadi. Labuah belantai? Maya benung nyak tadi makai tadi empat. Nama tanya tadi krepek yang tadi. Labuh ke atas lantai. Okay, ada orang pada aku ambil ke baru makai. Patut laku nemu duhai. Kamah neh. Betul? Okey. Dik kala atau kendak di bula ke orang tuai. Bula nak Nah, kena soalan tu. Aduh. Bula. Siapa nak kalok neh? Kalok nak kalok? Harus jujur. Aku mereka lah. Okey, aku kalok. Dan Kalau gara-gara kau pansut lah ngau kaban. kapan kan? Dulu kaban ngau pangan. And then last tapi aku rasa macam salah kau ngagain apa. Okey, soalan hari aku. Iya nyak. Kalau tau kena nuan belayak ngau bala kaban nuan. Belayak yang amamat nyo sampai ndok betegur sampai datuk ka, atau ke belayak sampai data jari ka. Belayak serius kah? Belayak Serius. Cayak nak kita. Komen baru nanti kita cayak. dah kalau. Ti ndak kalau. Okay, dia kawan dengan aku. Kalau anda aku belayak dengan dia serius sama Mai. Ndak. That's the truth. Now is soalannya kan. Dia harus jujur lah. Memang dia harus jujur. Okey, jujur. Kalau anda dek nggak pangan ke Tegal boring. Nama aku selalu terkena ke soalan-soalan yang kena Tenang. X ni. Nama aku buat X lah. Ke dia tu kai lah. Jatuh, serius deh. Nandai komen main, sorry to say. Utai lama. Agi biar. Tu nak, nanti kita berkenyak macam kita nih. Ngarap ke sudah dek ke jenjang pramen lah. Amin. Aku persoalan dia tu, okey? Aku ke zaman lo. Nang gua sabar lu. Okey, soalan dari aku. Ianya kala tau kendak kala Nuan kena reject oleh crush Nuan atau siapa yang Nuan kala madah yang di kok kia and then you reject it. Kena reject. Mesti jujur. Aku rasa itu nak betul. Bula nak Okay, pihak aku madah lah. Nama aku madah nak kalah. Nemu Seiko. Apa nama? Laban selalunya laki yang kok kedai yang kamadah ngede and then di yang reject. Okay. NANI? Laban nama aku nak kalah kena reject crush aku po. Laban aku nak kalah madah hargai sidak ya yang aku suka sidak ya ataupun tak. Make sense? Make sense. Laban aku jenis kayak orang Dulu first take ya. actionnya. Aku boleh text orangnya first, tapi Nak aku ke nak confess lah malah aku suka dia. Okay. Dan aku nang kesal dia. Aku kan nanya si T tu. Kalau tak kena, dek agak FB, IG, mana-mana media sosial lah untuk dek stok orang. Maksudku stok ex dek ka, stok musuh dek ka, crush dek ka. Dek stok Stok panganku. Memang aku ngagak ceritakan subah lah. Aku kalau ngagak Siti IG ku
kena ku stalk ya. Laban ku saya okay lah. That's why ku stalk ya. Kena IG Facebook lah. Okay, dia tu turn aku. Ini adalah soalan-soalan kami. Soalan secara rawak. Oh. Anak aku kan jujur tadi. Okay, so soalan aku. Kalau tau kena, Nuan reject kaban Nuan. Maksudku, bila yang main non pasut, non alu reject madah lah, may alasan lah, aku nak uliah lah, aku busy pengawak lah, aku busy lah. Akhirnya guys, ya nyebut kalah. Kalau Laban, Jelaskan. andai duit, student life, Coba lu tu. Tiga, Laban, tidak suka ulah ya. Kata orang, anak membeli sekati, Diri. nemu apa? Orangnya ya, sebab sebenarnya. Ada bula-bula je, bula. Baru tadi tahu maksudnya. Ahmad. Tapi ya yang baik ku. Kayak aku ngumai ya. Nanti ku ngumai kadang nak reject dah. My turn. Hey. Okay, soalannya guys. Kalau atau kena fail dalam exam. Berdunia tu siapa nak kalah? Aman nak betul. Kita berjaya di bawah. Dari kesilapan. Aku kalau exam, gagal exam, yang ku paling ingat admit ku PUM 5. Nya pun gara-gara aku ingat exam admit PUM 5 tu sama dengan PUM 4 bah. Tak tu. Kumbaya formulanya sama. Sama. Buruk aku belajar, so biar kena je sekali. Lulus betul jadi gagal lulus. Mimit gitu kok lulus. 39 kan lulus ya. Aku minta yang mereka setit makan. Ngigok lah, ngigok Nicola yang beri makan. Tapi tidak boleh ini, tidak. Saya tidak akan bagi kamu makan. Soalan aku ianya, kalau tau kena Nuan kena hukum cigo. Benar biar aku nyebut dah nemu ya. Gara-gara hukum pans berdiri berluar ke berdiri atas kursi ke berdiri baru meja. Okay, nanti kan nemu. Kalau Kalau sih berdiri kalau baru meja deh. baru meja nak kalau aku batas meja kalau aku. Okay, kalaknya sesepal pada itu boleh je nanya ngau cikgu-cikgu sekolah aku suka. Aku suka sekolah campuran daro, SK Gobel, ngau SMK Bako. Rata-rata cikgu nemu kena pangai aku. Banyak aku selalu kena hukum. Apa aku cikgu bak sekolah aku nanti yang benda aku kena hukum bak berdiri berluar kan? Nombor dia kena responnya. Kena aja responnya. Lepas yang nemu pak ulah aku kena. Okay, kita dah almost sampai ke penghujung. Penghujung ya. Okay, tu ada soalan paling last. Asal ko, no, pewatakan dek. Asal ko sige kalak ni ngagap ngawak tu. Soalannya, kalak atau kena, dek ngelanggar lampu merah. Lampu merah. Of course lah. Kalau bila laban yo datai dia ya kau tukar merah lantak meo habis ke aku penghujungnya deh. Kena jod cerita ya. Nah mana? Ya selalu melanggar aku. Nanti ada. Okay guys. Kita dah sampai ke penghujung. Ini aja video hari kami dua. Ngarap ke kita suka ke video kami. Anang lupa subscribe. Subscribe baru. Klik like button and comment down below. Terima kasih ya laban udah pada video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel aku.